Ini PRS dia cakap dia ada itu efek lah kalau dia sudah mau kena itu Ganoderma. Dia akan keluar itu jelly punya itu. Itu prevention lah, prevention. So, pernah jumpa macam tu? Pernah. So, pokok tu apa jadi sekarang? Okey. Pokok sudah cantik? Sudah cantik. Puas hati. Yang blok ni lah yang paling puas hati. Because last time Sudah nampak dia punya perubahan. tak ada ulat juga 9-10 tan macam tu saja. Lepas tu sekarang sudah ada 12-13 paling kurang lah. Puas hati lah. Cause sebelum ini 1 ekar baru dapat 0.5. Lepas tu sekarang kalau yang paling top boleh sampai 1.0 lah. Kalau 20 ekar boleh dapat 20 tan. Paling kurang juga 12 atau 13 tan macam tu. Itu waktu melawas? Ya, betul. Ini yang akar baru ni semua daripada PRS. Dia kalau dia takkan keluar akar baru. Ni sebab pokok ni dia susah nak keluar akar baru. Dia ada PRS, dia keluar akar baru. Yang dekat pokok tu lagi banyak. Keliling. Tak dalam. Itu lubang apa? Mungkin Dia ada tu. Dari itu jadi keluar. Tahu rupanya. Dah lah. Ya. Tak ada. Berani. Semua kat bawah.